Mau lepas hujan ni. Aku ikutkan dah lama tu buat video yang bebel-bebel atas motor kan. Motor vlogging nak kata ada tapi slow lah, tak rancak macam dulu lah. Aku buat setting video malam dekat DJI Osmo Action 4. Sekarang aku pakai Osmo Action 4. Guys, suara sengau sikit. Aku sesama nak bersin. Tak jadi. Jadi just nak borak-borak sikit aja. Korang borak sambil berjalan-jalan atas motor ni, EQJ Moto S ni. Aku subscriber YouTube dah 84,000, alhamdulillah lah. Tapi tak capai lagi 100k. Lama dah lah. Jadi adakah scene motovlogging di Malaysia ni masih ada, rancak lagi ke? Aku start motovlogging tak salah tahun 2000 apa dah aku. 2017 aku start vlogging. Dulu Malaysia tak familiar sangat dengan motovlogging ataupun motovlog ataupun motovlog. Banyaklah terms dulu kan. Masa tu 2016, 2017, 2018. So ada beberapa motovlogger Malaysia yang lagi lama pada aku. So aku idolakan mereka lah. Idolakan mereka. So aku teringin nak buat video macam tu. Masa tu kamera action cam tu macam tak ada sangat lah. Macam GoPro apa semua ada, tapi kat Malaysia dia orang tak tahu. Bila ada motovlogging scene kat Malaysia ni, so aku start dengan dashcam kereta tau. Dashcam tu wide. Aku cucuk power bank. Aduh mak, tak muat lah. So slow je. Muat tak. Lepas tu ada kamera pertama aku, action camera 4K. Aku ingat lagi aku beli, tapi masa tu memang cahaya habis lah. Lepas tu beli kamera Xiaomi aku beli, yang warna kuning tu. Lepas tu aku beli Soko. Lepas tu aku beli Akaso. Lepas tu aku jump terus ke GoPro. Masa tu GoPro Hero 7 Black aku pakai. Itu masa pada zaman tu lah. Pada zaman tu 7 Hero Black tu paling high end sekali lah masa tu. Dulu perubahan motovlogging tu macam tu lah. Nak dapatkan audio tu memang struggle. Dulu aku pernah pakai action cam, kamera rekod asing, audio rekod pakai phone. So masa tu mic aku pakai earphone. Earphone tu balut dengan kekabu bantal. Lepas tu balut sikit dengan kain, dia jadi macam dead cat lah sikit. Dia jadi dead cat. Bila kira balik, wah memang susah juga dulu kita nak buat scene motovlogging di Malaysia ni, sebab baru lagi kan. Sampai sekarang alhamdulillah aku masih lagi meneruskan legacy motovlogging. Cuma itulah, bila dah ramai sangat, kita dah buat community, dah ada group dah. Ada group tau, kita orang dulu ada group. Lepas tu buat video sesama sendiri kan. Dulu ada intercom apa tau yang warna hitam tu kan. Lepas tu buat video ramai-ramai, pergi ride ke apa ke, so edit video. So dia dulu intercom tu dia bukan pada sekarang. Intercom dulu kena record kan. Tapi aku tak terlibat sangat dengan intercom dulu pasal entahlah, aku dulu macam malas lah. Tapi adalah beberapa orang yang buat tu, dia suka buat dual vlog apa triple vlog. Kan best lah. Dulu si motovlogging memang best gila lah. Walaupun teknologi tu tak adalah high end sangat, tapi struggle jugalah nak dapatkan final output tu. Kena edit apa semua, kena scene audio kan. Memang struggle lah, tapi dia seronok gila lah. Aku ingat lagi kan, memang best gila. Ada yang buat full time, macam Abang Bob apa semua kan. Aku kerja bukan gaji, sekali aku join ride kan. So sengau sikit suara lah. Sebab sesama. Dulu kita panggil motovlogger Malaysia. Lepas tu Soslo jadi content creator. Pasal kenapa lain? Pasal motovlogging just vlogging je atas motor dah bercakap. Lepas tu dah start macam buat review barang sikit-sikit. Sebelum Covid lagi dah buat. Masa tu tak ada upah, tak ada apa, tak ada token apa semua, just join je. Buat video kan. Dulu marketing tu dulu memang macam ayam sikit lah. Lama-lama kita orang ni makin lama buat hal sendiri lah. Buat hal sendiri, ada geng sendiri. So ada yang jadi
betul-betul jadi content creator yang ada brand, ada yang masuk race, ada yang buat business, macam Bombok kan. The rest tu kerja sendiri je. Ada team sendiri apa semualah. So lepas tu ramai yang dah dia bukan berpecah sebenarnya. Salah tu item tu. Motovlogger tak berpecah. Dia just macam busy dengan hal masing-masing. Pasal kita takkan nak layan the community je kan. Dah lah tak dapat apa-apa kan. Just layan YouTube je lah. Itu pun dapat monetization. Dulu masuk jugalah monetize kan. Sekat 1,000 sebulan tu 1,000 sebulan tu celah gigi je kan. Rancak lah. Sedap lah. Alamak, kenapa jam tu. Jadi bila ramai dah buat hal sendiri, especially after Covid lah. Bila after Covid, semua terpaksa cari inisiatif untuk kembangkan channel masing-masing. Terutama masa tu YouTube lah. YouTube je. Facebook kurang sikit. Instagram ada baru sikit. Ni jam lah. Ada apa ni? Accident ni. Aku pun buat inisiatif juga. Buat cerita seram lah, apalah kan. Masa tu memang menjadi lah. Lepas tu aku beli motor RFS. Aku buat konten aku. Ada orang macam buat modification lah kan. Apa semua kan. Dulu kan zaman Y. So ramai beli Y. Motor vlogger beli Y. Macam aku tak nak sama dengan diorang. Okay. Lepas tu dunia macam review dah makin meningkat. Pasal kebanyakan syarikat-syarikat yang ada produk macam motosikal, aksesoris mula memanggil content creator, KOL dan influencer. So sekarang ni motovlogger tu, term nama tu dah tak ada sangat lah. Pasal sekarang kan teknologi kamera pun sekarang dah makin improve, makin best. Rekod 4K kan, waktu malam cun gambar. So dulu waktu malam barai. Sekarang rekod waktu malam cantik macam aku pakai sekarang kan. Aku pakai DJI kan. Kalau nak aku share setting. Dulu barai babe. So mic pun sekarang dah wireless, bukan wire. Lori rosak pula. Aduh bak. Patutlah. Takkan sebab ni je. Sebab tu je guys, jam. Lebih kurang macam tu lah scene motovlogging di Malaysia. Sekarang kita tak panggil motovlogging dah sangat. Orang sekarang ni pun selain YouTube tu buat juga, okay, buat YouTube. Lepas tu buat video macam sekarang lah. Jangan buat live aku kan, social live, update video. Lepas tu buat review kan. Ada rezeki dapat motor untuk di review, memang rezeki lah. Ada yang bagi upah, ada tak bagi langsung. Tapi aku buat je konten. Dulu konten kena 10 minit baru boleh monetize. Dulu ingat lagi zaman-zaman dulu kan, sebelum 2020. 10 minit tau, 10 minit baru boleh monetize. Kalau tak sampai 10 minit tak boleh monetize. Maksudnya bukan tak boleh monetize, dia tak boleh add iklan. Sekarang aku punya job scope still buat social live, buat video sekarang macam ni. Tapi itulah, berapa ramai ke je yang nak tengok video yang social live ni. Kalau ikutkan live aku tak menarik macam orang-orang lain. Review feedback motor-motor baru, aku buat video-video gitu je lah untuk dapatkan view kan. Lepas tu kalau rezeki dapat accident, tapi tak minta accident. Kalau video accident memang view tinggi. Tapi jangan minta. Jangan minta, mampus. Lagi pisang, accident dapat, view tak dapat. Tu lagi pisang. Kita pun kena cari duit kan. Nak buat apa-apa pun ada orang minta buat video, kita buat kan. Boleh je, tapi bagilah token apa semua kan. Ni free siapa tak dapat, duit tak dapat. Dia buat video untuk diorang, free marketing. Banyak cantik bukan kau. Kita orang ni tak keluar kos ke benda ni. Kamera ni mahal tau. Dia ingat buat video ni senang.
dah tahu buat video ni. Marketing dia, orang cari-cari orang marketing ni mencari-cari apa tu? Mencari-cari orang yang pandai buat video dan review kan. Sekarang ni kita kena demand. Ada kenal aku melalui motor R25, ada kenal aku melalui video seram dulu, ada yang kenal aku melalui Benelli RFS dulu. Honda RS ada juga tapi kurang lah. Honda RS tu projek yang paling tak menjadi. Hari Ahad ni kalau ikutkan ada meet and greet untuk motovlogger Malaysia. Tapi itulah, dia ada yang lama, ada yang baru, ada yang dulu tapi lama tak buat. Tak tahulah kan. Kita orang pernah berkawan lah kan. Maybe ada yang gaduh-gaduh buat masa muka, jumpa kat event masa muka, ataupun kita nak tegur tapi kita takut nak tegur, takut kita salah cakap. Benda-benda biasa lah community kan. Bukan malah tegur, kita pun segan. Segan. Dan lagi-lagi yang besar-besar kan. Ada dulu subscriber dulu pun dah jadi motovlogger sekarang. Dia jadi content creator dah sekarang. Macam tu lah kan. Sekarang ni zaman siapa hebat dia cepat naik lah. Lagi-lagi comel perempuan lagi cepat naik. Video Grab pun view best juga dulu. Video Grab, video dalam move lah, video apa lagi buat lah. So banyak benda dah aku buat sebenarnya kan. So ramai kenal aku melalui pelbagai tajuk dan konten lah. So aku tak tahulah diorang ada lagi ke tak bersama aku. Itulah. Aku tak tahu berapa lama aku bertahan dalam bidang, bukan bidang lah kan, dalam bidang YouTube apa semua. Sebab aku dah try 3 platform dah. Facebook aku baru nak start naik lah. Tak adalah naik tapi dah start. Aku ada 2,000. Baru dapat 2,000 follower dekat Facebook. TikTok baru dapat 9,000 lebih. Tak sampai 10k lagi. So rezeki masing-masing lah. Ada orang YouTube padu, Facebook, TikTok biasa-biasa. Ada orang TikTok dia padu, Facebook dia padu, YouTube pula biasa-biasa je. Ada rezeki dia masing-masing lah. So apa yang aku harapkan, aku harapkan sing motovlogging nak macam dulu-dulu lah kan. Nak macam dulu-dulu kan, bawa motor pergi McD, order McD bawa motor dulu. Memang best gila konten-konten gitu. Lepas tu ada Maggi pedas challenge lah. So ada English vlog challenge lah. Best lah, memang best dulu. Cerita seram challenge. Memang kata apa, memang shock gila lah dunia-dunia. Dan challenge yang kita orang buat lah, memang best. Memang entertaining habis. Aku tak geng mana-mana. Aku memang kerja persendirian. Ada setengah tu dia memang geng. Ada combine YouTube lagi kan. Nama ni combine dengan nama ni kat YouTube kan. So ada 3 nama contoh. Aku tak ada. Aku mana ada orang nak combine dengan aku. Aku tak selalu ikut event yang aku invite. Aku dapat banyak gila invitation. Hari tu KTM aku tak pergi. Aku kena balik Kelantan. Lepas tu ada Pijet punya event pun aku tak pergi. Aku kerja. So banyak event yang aku tak dapat pergi. Tapi invitation tu ada. Sebab event tu je yang dapat aku jumpa dia orang. Nak tukar-tukar ilmu ke apa ke. Tapi belum tahap sampai jadi geng lah. Bagi aku lah. Tapi itulah, siapa nak geng aku tak. Video-video YouTuber jarang. Aku jenis jarang komen. Like pun jarang. Aku just suka tengok video. Maybe nampak macam introvert. Aku jarang sangat like komen apa, video-video posting. Jarang sangat. So apa yang aku harapkan dapat bersatu balik sebenarnya. Macam dulu tak kisahlah baru ke lama ke, dapat bersatu balik. Kita make a challenge ke macam dulu. Dapat ride bersama balik macam dulu. Maybe ada lah. Tapi untuk geng-geng tertentu je, dia selected sikit. Memilih
Gang lah macam tu. Sekarang ni, dulu tak ada. Dulu kita bersatu, tak kisahlah jenama apa pun kan. Siap ada jaket sendiri apa semua kan. So sekarang ni orang lebih select lah. Tapi itulah, aku nak bersatu macam dulu lah. Siapa nak dengar kata-kata aku ni. So tagline aku macam biasa, jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Dan jangan lupa beli barang affiliate. Itu komen tagline terbaru. Kita jumpa next video lah guys. Kalau ada lah.